Siapa yang pernah check hantar solat 5 waktu tak? Biasanya assume kan. Ada orang within yang hafal Quran ni yang masih struggle nak solat 5 waktu. Kan? So macam anak kata, iya ke? Kan? Anak tak expect, anak assume dah semangat nak, tapi yalah dia ada background yang berbeza. So sebab tu nak kena check nak kena check. Dan sebab tu dalam tarbiyah kita ni dia punya wasilah tu kena agak komprehensif lah. Contoh apa ada seorang ni masa camping baru kita perasan dia ada ritual yang contohnya dah habis camping kan, malam tu nak tidur dia angkat bantal, dia letak macam pisau bawah tu. Apa ni? Kata mak dia ajar macam tu. Apa? So baru sebab faham kan? Itu isu akidah. Tapi kita tak terfikirlah. Kan dalam usaha kita mana terfikir. Ada tak buat? Kan kita assume faham kan? Sebab dan dia pun dia faham je. Faham ke? Dia faham konsep. Dia just tak terlink. Amalan dia tu mungkin problematik. Faham? So barulah, ni apa ni? Tangkal ke apa ke? So barulah. So that's quite interesting. So kalau kita punya wasilah tu hanya duduk dalam liqaq, memang kita tak akan terjumpa insiden macam tu kan. Rupanya dia ada something yang jap. Ni apa ni kan? Dan sebagainya. So sebab tu kena ada aktiviti lasak, aktiviti luar. Kadang-kadang dalam halaqah tu bertasbih je kan. Main bola kena sikit keluar dari mulut dia. Santai kan. So okay, interesting kan. So baru kita tahu aspek-aspek yang perlu dibantu lah. Bukan kita nak judge je, tapi maksudnya aspek tu takkan tahu pun akan dibantu gitu Dan kat situ lah kalau kita, sebab semalam ada juga bincang Baitul Muslim kat sini agak interesting tau, dalam konteks kalau kita nak betul jaga contohnya kalau anda pernah lah ada akhwat tanya pasal anak usaha kan, dia ni okey ke, anda endorse tak dia sebagai calon suami kan. Kalau anda memang pernah, kadang-kadang memang anda terpaksa buat disclaimer, anda memang jumpa dia dalam halaqah je dan nampak baik. Tapi benda tu hanya one angle lah kan, sebab perangai dia di luar, anda tak boleh nak cakap apa-apa sebab anda tak expose benda tu kan. So sebab ada orang yang macam sepanjang program macam ni, Masya Allah solehnya, lepas tu bila kahwin dia buat problem kan, dia ada panas baran dia yang dalam sesi macam ni tak terkeluar lah panas baran tu kan. Tapi kalau kita ada aktiviti lasak, aktiviti kadang-kadang perangai terkeluar baru kita tahu jap, rupanya dia ni perlu dibantu untuk kontrol emosi dan sebagainya. So tu lagi kompleks lah. Kalau kita cakap tarbiyah yang komprehensif tu jauh lebih kompleks daripada apa yang kita nak buat sekarang pun struggle. Gitulah.